Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA, mengkritik dasar subsidi gas kerajaan Malaysia, terutamanya pelaksanaan operasi GASA, OPS GASA, yang bermula Mei 2025. Beliau menegaskan bahawa dasar ini menyasarkan peniaga kecil seperti penjaja dan kedai makan, menyebabkan kenaikan kos operasi mereka sehingga hampir 170% dan akhirnya menaikkan harga makanan kepada pengguna. Wee mempertikaikan mengapa Malaysia, sebagai pengeksport LNG utama, tidak mampu mengekalkan subsidi gas untuk peniaga kecil, walaupun subsidi LPG hanya berjumlah 3.4 bilion RM pada 2024, berbanding kutipan cukai 13.4 bilion RM. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Datuk Armizan Mohd Ali, menegaskan bahawa tiada pemotongan subsidi dan OPS GASA bertujuan membanteras penyalahgunaan serta penyeludupan LPG, bukan menyekat peniaga kecil. Beliau menambah bahawa peraturan ini sudah ada sejak 2021 dan tidak patut dipersoalkan sekarang. Wee membalas bahawa pelaksanaan yang agresif menambah beban rakyat dan peniaga kecil, dan memohon kerajaan mengkaji semula pendekatan ini. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pengurusan subsidi dan keperluan menurunkan beban kos sara hidup rakyat. Nampaknya MCA asyik mempertikaikan usaha kerajaan. Apa niat MCA sebenarnya? Sila share komen dan like. Yang belum follow sila follow untuk berita sensasi.